na 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 na. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Halo guys, bertemu kembali. So, jom kita tengok tim kita buat cucur yang awesome guys. Jom tengok kita ada di level 7 tu. Mari. Guys, bertemu kembali. So, petang ni Akak Comel dia tengah goreng cucur apa ya? Cucur udang. Habis dah? Cucur udang guys. So, ini adalah cucur sweet potato. Cucur keribang. Orang Sarawak cakap cucur keribang guys. Ya. Oh, laku bisnes hari ni. So, keribang pun masih banyak. Keladi pun masih banyak. Pisang pun masih banyak. Cepat habis lah guys. Memang cepat habis pun. Oh, queue tengah goreng ni. Ni kita tadi dah start dari pukul 3 tadi guys. Sekarang dah pukul 4 petang. So, banyak cucur-cucur yang dah digoreng sebelah sana guys. Nanti kita pergi tengok tu. So, sekarang Akak Comel dia tengah menggoreng cucur udang. Yang CDS 2030 dan bukan. Oh, dapat menyelerakan guys. Oh, kembang semacam cucur kali ni. Kedudukan kewangan negeri kukuh dan berdisiplin. Datuk Speaker, tengok guys, tengok buat baru. Orang tengok buat baru untuk cucur lagi guys. Petang ni kita memang nak settlekan habis sebab tak nak simpan-simpan. Sebab kita akan off dulu Dun Sabtu Ahad dan akan kembali lagi hari Isnin. Walaupun pembangunannya Dah ni. Ini bukan sesuatu yang mudah. Oh, orang masih tengah berdebat, tengah adu-adu, tengah membentangkan info-info. Habis tu kita tengok cucur yang dah dibuat tadi habis. So dia punya hampa-hampa ni kena tapis guys. Kalau tak dia akan bau, dia akan hangit. So dia akan jadi hangus. So kena tapis. Sarawak did not go bankrupt and shall not go bankrupt. So guys, tengok cucur keribang dah siap. Dan ini adalah cucur keribang. Maaf guys, masih ada bunyi YLB tengah berdiskusi di Dun. So sampai-sampai tu kita review pisang ni guys. Jadi cucur keladi guys. Dan ni cucur udang. So cucur pisang dah masak lagi. Tapi kita akan letak cucur pisang. Sambil-sambil tu guys, ni ada kereta kerang. Oh, kerang pun dah orang dah angkut habis. Untuk petang ni, high tea petang ni. Ini tuna kuzon. Inti dia kuzon guys. Inti dia kuzon. So butter cake, kita bagi butter cake petang ini. So penyaram tadi lebihan tea break tengah hari tadi kita selitkan sekali supaya tak membazir guys. Dengan apam sekali. Dia goreng kerang. Tengok kerang dia masih banyak. Tengok masih banyak guys. Dia ada baulu yang tengah hari tadi punya masih kita orang tak nak buang. So kita serve sekali, tak ada masalah. Yang ni pulut panggang guys. Tengok, yang ni di tempat khas di Sibu, tak silap saya. Yang ni adalah Puan Sri yang bawa
untuk disedekahkan untuk diberi kepada setiap level untuk high tea. Sedap guys. Ini adalah special dari Cebu. So kita pun akan letakkan lebihan rojak tengah hari tadi daripada dia terbuangkan masih banyak. So kita letakkan saja. So nampak banyak kita punya high tea petang ni. So mari kita fokus dengan pembuatan cucur. Tengok 1, 2, 3 dah siap. Nanti kita akan letak di sana guys. Ini kalau jual kat luar boleh beli Velfire. Betul guys, ini resepi saya yang saya hanya kongsi dengan budak-budak je. Tengok tempat resepi. Tapi kalau viewer kat luar sana nak resepi ni, komen kat bawah. Tak apa, saya boleh kongsi je, senang. Ilmu tak boleh simpan guys, ilmu jangan simpan. So kita kena kongsi ilmu kita, walaupun sebab nanti kita dapatlah berkat kongsi ilmu. Yang ni dia ada tahu dah resepi saya untuk buat cucur ni guys. Arahan Paya Bakau dan museum memperkayakan identiti negeri. Namun saya meminta agar KPI yang jelas pekerjaan, otonomi dan peruntukan persekutuan. Datuk Speaker, saya menyokong suara yang amat berhormat Premier Adakah bunyi tadi? Masih jauh anu pun dah kau ya? daripada mencukupi. Ada dalam nun dibungkus kutek. Dua bandar dan status Sarawak sebagai pengeluar tenaga, Sarawak wajar mendapat benda chef kongsi ya, jangan saya pakai. Daripada federal. Kita tidak resepi ya, turun-temurun ya. Yang sepatutnya kita hanya menuntut keadilan. Turun-temurun punya resepi. Pada masa yang sama, saya ingin menekankan isu pelaksanaan. Bajet boleh bergantung kepada kecekapan delivery system. Saya cadangkan audit berkala ke atas projek mega, KPI hasil, bukan KPI perbelanjaan. Dan memperkatakan jabatan teknikal dan pihak berkuasa tempatan. Datuk Speaker, bajet 20 menyebabkan peralatan elektrik mudah rosak. Keadaan ini banyak berlaku di kawasan Zon N40 Sabah. Selain itu, tripping yang berulang terutama ketika cuaca buruk atau ketika penggunaan tinggi, infrastruktur grid yang semakin uzur menyebabkan keupayaan talian. Masih terdapat penempatan berselera settlement yang belum disambung secara kekal. Memerlukan. Okey guys, begitulah tadi tim-tim buat cucur. Alhamdulillah. Komen pun bagus guys. So jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.